Jadi kita bersyukur walaupun seadanya imam dapat 300 dan yang lain-lain tu dapat 200 orang, tetapi ini tanda ingatan kerajaan negeri. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rusdi Wan Ismail telah mengumumkan dalam bajet hampir 2 juta ringgit untuk diagihkan kepada imam, kepada bilal, kepada siak, kepada guru takmir, kepada wali hakim dan juga kepada badan khairat kematian. Jadi hari ini giliran dirantur. Apa sebab kerajaan negeri mempunyai pendapatan yang sempurna itu? Sebab kewangan negeri diuruskan dengan baik oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Faham bersama ketua jabatan dan rakan-rakan mentadera ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. Dicari dengan betul, diurus dengan betul, dan benda ini bukan boleh jadi begitu. Allah SWT uji kita bagaimana kita nak mentadbir, sejauh mana ketekunan kita menghadapi ujian Allah itu, sejauh itu jugalah pemberian yang Allah SWT akan izinkan kepada negeri Pahang itu. Jadi kita bersyukur negeri Pahang dapatlah mengupayakan negerinya untuk menyampaikan sumbangan kepada kluster agama.